Apa yang saya tengok movie pada hari ni, at least saya tahu lah tentang sejarah macam mana Bukit Fraser tu ada dan sebagainya. I paling suka is Josiah punya lakonan lah. He's a damn good actor. Dari dulu sampai sekarang Josiah memang terror berlakon. I love watching him. Okey, yang suka dengan kisah benar, kisah sejarah, korang kena tengok cerita ni. Saya pun sebelum ni memang tak pernah tahu pun sejarah tentang apa Fraser ni kan. Saya suka dia orang punya kata-kata dia orang sangat klasik, penggunaan bahasa Melayu mereka tu. Saya nak ucap tahniah kepada Amai dan juga isteri dia. Dia sangat-sangat bekerja keras lah, saya nampak. Dia nak buat filem ni bukannya mudah. Saya harap filem ni dapat sambutan dan dapat kutipan box office. So kalau anda yang jenis minat kepada cerita yang misteri, Jangan lupa saksikan Mystery Fraser 1910 Di seluruh pawagam pada 26 Jun nanti.